Oh, lobak putih, lobak merah, lobak masin dijadikan kek. Lepas tu kita goreng pula. Okey, mantap. Dia dah jadi macam lontong goreng lebih kurang Melayu lontong goreng. Chinese carrot cake. Korea? Apa pun tak boleh. Oh, tu carrot cake dia? Alright. Oh, tu ada lobak masin. Tu sos apa kak? Ni homemade sauce. Oh, homemade sauce ni yang buat membezakan rasa dia Tapi betul orang cakap, menu ni biasa memang orang-orang Cina je. Kebanyakannya orang Cina je yang buat. Jarang orang Melayu buat tapi akak ni satu-satunya orang Melayu ada kat JB ni yang buat menu carrot cake ni. Biasa kalau kat pasar malam kita jumpa orang-orang Cina yang biasa jual. Kalau nak beli kan status halal memang tak boleh lah kan. Tak berani nak beli. Kadang-kadang geram je rasa nak makan. Nak beli. Tapi yelah, kita tak pasti daripada status halal dia. Kebetulan kita ada akak ni. Okey. Jadi orang Islam kita sendiri yang buat benda ni, alhamdulillah tak was-was lah untuk kita makan. Alright, ni dia carrot cake dia ni. Okey. Alright. Dia akan masukkan dalam bekas dalam ni. Memang sedap lah. Okay, ini dia punya strawberry milkshake Yang saya tambah RM3 saja dapat satu strawberry milkshake. Ni daripada akak ni. Mantap lah akak. Okay, ni yang dah siap. Oh, ada tambah lagi topping dia. Ini best friend dia. Okay, baru jadi geng. So kalau korang nak dapatkan carrot cake yang macam gini di branch ni daripada akak ni dekat Pasar Tani Kekal Permas Jaya untuk Fama Fly Market setiap hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad bermula jam 5 petang hingga 11 malam. Setiap minggu ada kat sini, insya-Allah.